Assalamualaikum, ini dia Tok Selampit Reef Volume 3. Apa khabar? Apa khabar dan apa khabar semua? Ya, terima kasih kerana masih lagi ingin saksikan Tok Selampit Reef Volume 3. Dan malam ini kalau 2 minggu yang lalu kita dah dengar cerita tentang 2 reef dari lagu-lagu Melayu, lagu-lagu rock Melayu. Malam ni kita nak cerita pula tentang lagu rock Om Putih. Okey, lagu rock metal Om Putih dari Yngwie J. Malmsteen. Tak tahulah, Yngwie J. Malmsteen ni kadang-kadang dia pakai Rising Force, kadang-kadang dia tak pakai Rising Force. Jadi aku panggil Yngwie J. Malmsteen ajalah ya. Okey. Dan dari masa ke semasa aku akan cuba untuk refresh kerana aku rekod pakai phone aku, tapi aku akan cuba untuk boleh ke tidak baca komen-komen. Kalau ada yang komen tu, nak komen tu sila komen lah, testing. Jadi aku boleh tengok ada tak komen ni masuk ke tidak okey. Dan bagaimana? Internet kasih free phaser ke flanger tak? Testing Okay, kalau dia ada phaser free ataupun chorus free, korang bilang aku lah ya. Korang bilang aku menerusi komen. Okay? Okay. Dan kalau nampak macam tak ada komen, nanti aku akan cuba reply lah dari masa ke semasa. Kerana pakar-pakar apa ni, yang buat live ni semua lah ya, dia orang cakap apa ni, Royhan Ahmadiyah, kau kata nak tanya Bos Kalbanger apa benda tu yang boleh dijawab, aku jawab lah ya. Kalau yang tak boleh dijawab, aku tak jawab. Okay. Macam mana? Ada tak yang kasih komen tentang sound? Aku masih tak boleh nampak komen-komen korang Okey, salam tuan, main drop B atau standard B, apa size gauge? Okey, ni nanti aku akan cuba. Sound clear, kata Amir Rebedon. Terima kasih Amir Rebedon. Terima kasih kepada Faizal Rafi sudah hantar stars. Terima kasih. Korang semua jangan lupa hantar aku stars kerana kita semua nak buktikan kepada Mustafa Bustamim yang dia salah dan kita betul. Okey. Nur Hakim Muhammad Nur, kalau main drop B atau standard B, apa size gauge? Biasa guna 7 tali atau 6 tali? Okey, kalau standard B, aku pakai 0.56 to 13. Tu kalau aku pakai lagi 2 tali yang atas tu lah ada treble strings. Kalau aku tersampuk Spirit Max Cavalera, aku pakai 4 aja lah. 4 tali aja untuk standard B. Kalau drop B, mungkin pakai, kalau aku drop B ni, aku start daripada C sharp standard. Kalau C sharp standard tu mungkin aku pakai 52. Jadi kalau aku main drop B tu, dia agak longgar sikit lah. Tapi dia dapat tuning for C sharp standard. Mungkin boleh pakai 54 jugalah kalau 52 tu ada sikit macam loose gitu. Okey. Jadi dah dua episod aku 2 volume aku cakap pasal disclaimer. Nak kena cakap disclaimer lagi ke tidak? Mungkin satu disclaimer ni je lah kalau aku ni bersiaran, kalau ada termaki, bukan sengaja nak maki, termaki minta maaf lah banyak-banyak ini bukan siaran radio. Kalau nak maki-maki lah alright.
Okey, jadi malam ini aku nak memperkatakan tentang, ataupun bukan memperkatakan lah, kita nak cerita tentang riff daripada Yngwie J. Malmsteen yang berjudul You Don't Remember, I'll Never Forget. Riff dari lagu itu. Riff dia, yang main riff dia macam gini lah. Okey. Itu kalau dia tak pakai keyboard lah. Riff ni dia macam gini. Net ne, net ne, net ne. Riff dia macam gitulah. Ini dari album, ini trilogi ke? Aku Malmsteen ni ada sikit tak pas lah pasal aku ni tak boleh katakan yang aku ni minat dengan Malmsteen sangat. Oh, satu lagi disclaimer, kalau mata aku tak tengok kamera, minta maaf kerana 2 episod yang lalu aku pun memang dah cakap aku ni kadang-kadang mata aku tak bagus tengok kamera pasal itulah aku tak boleh jadi seorang pelakon dan aku pun tak nak jadi pelakon pun. Melainlah kalau dapat berlakon cerita Star Wars jadi Pak Pacak, okey. Ataupun kalau diorang nak bikin cerita Salina aku jadi Kuru Payasami, boleh. Lain-lain tak payah. Okey. Kalau nak cakap aku kerek-kerek lah. Ni cakap yang betul punya. Okey. Memang aku tak boleh pun. Mata pun tak nampak macam tak betul gitu. Alright. Jadi kenapa lagu Malmsteen kan? Aku ni not known for being a Malmsteen fan ke, Malmsteen itu ini kan. Tapi kenapa pilih lagu ni? Kerana kalau tak ada lagu ni, kalau aku tak belajar main lagu ni, aku tak boleh pun buat ni. Aku tak boleh main. Dah lupa. Jadi kalau tak ada lagu You Don't Remember, I'll Never Forget ni, aku tak boleh main lagu tu. Kerana inilah riff yang pertama aku belajar, yang boleh dianggap riff chugging aku yang pertama adalah lagu ni. Lagu okay. Rahmat Malik's in the house. Dia cakap Disciple of Hell. Disciple of Hell tadi dah main Disciple of Hell. Main lagi sikit lah itu ajalah yang refer macam level-level aku ni boleh main pasal aku tak boleh main Malmsteen babe. Acak-acak main Malmsteen boleh lah, tapi tu nanti. Okey. Cerita ni kita kembali ke tahun 1989. Sebelum aku belajar macam mana nak main riff ni, aku tak tahu palm muting. Jadi kalau chugging tu, kalau nak main chugging kena tahu macam mana nak palm mute. Apa tu palm mute? Palm mute tu kau ambil kau punya tangan kanan ataupun kalau kau kidal tangan kiri, kau letak dekat bridge kau. Okey. Bahagian ni letak kat bridge. Lepas tu buat macam ni. Okey, jadi kalau aku tak palm mute, bunyinya macam ni. Ni satu string aja ni. Tapi kalau aku palm mute, bunyinya macam ni. Ada beza kan? Okey. Terus terang cakap, aku tertarik dengan hard rock, heavy metal pasal palm mute ni. Kalau tak ada palm mute ni, aku tak suka agaknya. Pasal
one of the earliest easy listening rock orang putih punya lagu adalah, yang aku dengar adalah lagu ni, lagu Bon Jovi. Jangan malu-malu, metalhead pun jangan nak step aku tak suka Bon Jovi Okay, kalau kita daripada 80-an, kita mesti start somewhere lah. Jadi aku suka riff Bon Jovi ni You Give Love a Bad Name. Kalau tak ada palm mute bunyinya macam gini bunyi Cody ni macam. Jadi daripada tahun mungkin dalam 88, waktu aku dah tahu main gitar decently lah aku still tak boleh dapat apsal band-band boleh ada that. Even main isi atau kulit kan macam tapi kalau tak ada palm mute dia bunyi. Kan lain kan. Jadi kalau ada palm mute jadi lagu Bon Jovi tu aku suka pasal apa, aku dengar macam macam cenggerik gitu kan. Bukan tu aja, macam even for things like macam solo lagu slow rock dari Clash of the Bands Part 1, Ketenangan kan ada. Kan dia punya cin-cin tu aku tak tahu buat tu, sehinggalah pada bulan Mei 1989 barulah aku tahu macam mana nak buat palm mute. Dan lagu pertama aku palm mute tu adalah lagu ni lagu itu sekejap macam ada orang message. Jadi apa tu di sini? Okey, terima kasih Kadir Chaos hantar backing track. Okey, diharapkan anda sedang saksikan. Siapa-siapa lagi in the house boleh komen-komen, boleh beritahu siapa-siapa lagi in the house. Terima kasih kerana bersama saksikan Tok Selampit Riff. Jadi 1989 lah waktu pertama kali aku belajar tentang palm mute. Jadi kalau tak ada lagu ni tak tahulah. Tapi cerita dia bukan habis kat situ je. Kalau cerita dia itu saja, maknanya tak ada cerita lah. Okey. Cerita dia 1989. Waktu tu aku dah dengar lah. Mungkin dah dengar sikit Halloween. Mungkin dah dengar sikit Metallica. First time dengar lagu Metallica, aku rasa lagu Fade to Black lah. Dengan mungkin lepas tu dengar Creeping Death, Four Horsemen. Ni semua bukan dengar album tau. Ni semua dengar kaset tau. Dengar kaset. Kaset pun bukan kaset original ke kaset cerita rompak. Kaset dubbing. Gitulah kita punya file sharing back in 1989. Okay, jadi dah dengar. Jadi kadang-kadang aku terfikir, kenapa ada bunyi jin-jin tu? Macam mana nak bunyi jin-jin tu? Adakah itu setting dekat pedal ke, dekat amp ke? Tapi sebenarnya dia adalah satu teknik, dan teknik tu dah pun aku kongsi dengan korang tadi, iaitu kita kena mute kita punya bridge. Kalau tak mute, tak mute. Jadi aku harus kongsilah macam mana dan siapa yang ajar aku palm mute. Okey. Pada satu hari Sabtu, Mei 1989, aku rasa tu dah Hari Raya pun macam dah basi sikit. Dulu kita Hari Raya tak ada sampai 4 minggu all the way. Hari Raya sampai Hari Raya last kopek semua tak ada, babe. Orang 80s tak ada buat benda tu semua. Ini semua mengarut sekarang ni je.
Orang 80s tak ada buat tu macam semua. Kita dulu hari raya paling-paling pun 15 hari, lepas tu kita dah malas nak berhari raya tu pun. Sekarang ni aku tak tahu kenapa. Tapi tak apalah. Okay? Budaya berubah-ubah. Jadi kalau aku cakap mengarut tu pun, kalau nak ambil hati. Kalau korang rasa okay, everybody has their right to their own opinion, okay, tak pasal. Tapi pada aku, hakikatnya dulu 1980-an tak ada hari raya sampai 30 hari lah. Tak ada sampai nak last kopek, semua tak ada. Kalau korang cakap ada, korang pembohong. Okay, tak ada. Ataupun kalau kau tak pembohong pun, mungkin aku tak tahu korang buat macam itulah. Tapi yang setahu aku, blog aku tak ada buat macam itu. Saudara-saudara mara aku semua, keluarga aku semua tak ada buat macam itu. Jadi, kawan aku ni, satu kelas lah. Dia, from time to time, nama dia akan aku petik dalam Tok Selampit Reef ni. Pasal apa? Dia memang seorang yang amat berpengaruh dalam kata orang tu enculturation rock dan metal aku lah. Classmate aku Ismail bin Kushin. Okay, dia memang kata orang tu sebelum kita start dengar rock Melayu, dia dah dengar rock Orang Putih. Set 1 dia dah dengar rock Orang Putih. Collection kaset dia, dan kaset dia banyak kaset original lah. Kaset rock shots pun ada, tapi kaset original pun banyak. Okay, tu semua biasalah beli dekat Queensway lah juga. Alright, jadi dia nak beli gitar. Jadi aku ikut dia lah. Aku ikut dia dengan, aku tak pastilah sepupu ke, pakcik dia ke. Tapi brother ni lebih tua daripada kita lah. Kita time tu anak abu lah. Mungkin nak masuk 15 tahun. 1989 nak masuk 15 tahun. Jadi brother ni aku rasa dia, aku lupa lah umur dia berapa lah. Tapi dia kira kan maybe about 4-5 years older than us lah. Okay. Jadi kita sama-sama lah pergi Swilly. Waktu tu Swilly dekat Bras Basah lah. Jadi brother Mail ni dia nak beli gitar Ibanez. Ibanez color orange lah aku rasa. Okay. Ibanez lah. Kira entry level Ibanez lah. Tapi kira entry level pun lebih bagus daripada aku punya Roxanne lah. Okay. Jadi dah lepas beli gitar tu, kita balik ke rumah brother ni lah brother yang lebih tua daripada kita ni. Nama dia Arman kalau tak silap aku. Dia ada dekat aku punya FB lah, tapi dia pernah bilang aku dia dah tak main gitar lagi lah, brother Arman ni. Jadi aku pergi rumah brother Arman ni dekat Tanglin Halt sana lah. Aku rasa blok dia dah roboh lah sekarang. Dia blok dia yang dekat depan Masjid Mujahidin gitu kan. Aku rasa 30 lebih ke 20 lebih gitu lah, somewhere around there. Okay, jadi aku pergi lah. Di rumah dia test gitar si Mail ni lah juga. Dan brother Arman kita ni pun ada gitar dia sendiri. Itu first time aku nampak gitar shape garang punya lah. Kalau korang tahu BC Rich Warlock, body dia sebiji BC Rich Warlock lah. Body gitar brother Arman kita ni, abang Arman ni kan, sebiji BC Rich Warlock. Okay, jadi aku tengok macam macam nak main gitar tu pun segan lah. Dia cakap tak apa, lanyak je lah. Cakap, tak nak abang, ni gitar abang kan. Tak apa, lanyak je. Sekali aku pun tak faham satu perkara. Aku cakap tak apa, abang demonstrate dululah, brother. Ini gitar orang kan, jadi bukan gitar kita. Jadi aku pun macam segan lah nak main gitar dia. Jadi bila dia main gitar tu, dia tak ada distortion pedal. Tak ada distortion pedal. Amp dia pun tak ada distortion. Pasal kalau tak silap aku, amp dia cocok radio je. Dulu waktu zaman-zaman 80s tu macam gitu lah. Kalau kita tak mampu ataupun kita ni bongok sangat tak tahu nak beli amp, ataupun dulu practice amp, mana ada yang macam practice amp macam Boss Katana Mini ni semua kecil-kecil. Tak ada. Kadang-kadang practice amp tu is actually like a small combo amp macam untuk studio punya jugalah. Jadi brother kita ni dia tak ada practice amp. Jadi dia cocok into mini compo. Sekali dia main ada distortion lah. Aku pun macam apa hal ni, gitar tak ada pedal, tak ada apa, tahu-tahu ada distortion. Jadi aku tengok
Lepas tu aku tanya, tak salah aku tanya dia lah bang, macam boleh ada distortion ni, tak ada pedal tu. Dia cakap, kau tengok gitar aku? Sekarang aku tengok gitar dia, gitar dia ada knob semua. Knob, selain volume dengan tone knob tu, volume dengan tone knob tu, dia ada knob-knob kecil lain. Aku dah letak distortion dalam gitar aku lah. Itu dia. 1989, brother-brother Melayu sudah advance, babe. Sudah buat benda ni semua. Okay? Sayangnya lah, kita ni tak ada the powers that be Melayu ni yang nak martabatkan brother-brother kita ni semua dulu. Okay? Dalam gitar dia dah ada, dia dah letak distortion dalam gitar dia. Okay? Jadi, kalau dia nak on distortion tu, ada satu button. Button color merah kalau tak silap aku. Betapa punya advance brother kita ni. Jadi aku tengok, aku macam terpegona, macam macam gini punya level pun ada. Pasal waktu tu kita semua anak abu, kita semua noob lah. Bahasa sekarang betul noob lah. Tak tahu apa, buta huruf, buta kayu lah. Kalau Bujang Lapuk, Pak Mustarjo punya cakap kan, buta huruf, buta kayu. Tapi nampak brother kita ni macam terus macam kata orang putih tu enlighten sangat, sampai sebelum tu aku belum tanya dia lagi tau. Habis dia main, bila dia main, dia ada bunyi palm mute tu lah, macam apa entah dia main. Aku cakap, bang, macam mana nak buat yang bunyi macam gitu tu? Itu kau kena buat ni. Kau kena letak kau punya tangan dekat bridge tu, macam gini, letak kat bridge, lepas tu kau buat lah. Lepas tu aku try lah. Macam gini ya bang. Jadi pula tu, dia tengah buka kaset Yngwie Malmsteen lah. Okey, sekali lagi, lagu Malmsteen yang You Don't Remember, I'll Never Forget tu, itu dari album apa lah? Aku macam nak type je. Sekejap ya, aku type. Ni nak kena type juga ni. Okay, Trilogy. Daripada album Trilogy. Alright. Thank you internet. Can't live without you, man. Okay, dari album Trilogy. Okay, jadi aku waktu tu dah dengar Malmsteen, dah dengar Marching Out album. Biasalah, budak-budak semua cakap pasal Viking. Aku pun macam poyo-poyo, acah-acah tu main Viking lah, bangsa riff dia macam. Aku ni daripada dulu sampai sekarang tak pas main lagu ni, jadi aku tak boleh main lagu Malmsteen, tak boleh. Okay, aku cuba juga main lagu I Am a Viking tu lah. Kira poyo-poyo complete lah. Jam dengan budak-budak. Solo semua ke laut. Sembarang punya bunyi. Macam Reese Metalacia suka panggil lah, bunyi kucing lah Tapi I can never get macam gitu lah. Dia tak ada. Dia macam tak dapat lah. Dan bila tempat dia macam tu, kalau tak ada palm mute dia macam macam gitu lah. Kira macam loose gitu lah, tak tight lah. Jadi selepas dengar You Don't Remember, I'll Never Forget, aku macam ni lagu Malmsteen ni lebih macam senang nak main lah ya. Dia tak ada level-level gitu. Dia macam jadi macam okey juga lah. Lepas tu lagu dia pun tak serius kan. Lagu dia kirakan it's a breakup song lah kan. Lagu putus cinta tapi heavy lah kan. And then ada satu part tu macam dia melodic gila macam dia punya lead macam sorry kalau tak betul
Macam something like something like that lah. Itu pun aku tak pas. Sampai sekarang tak pas-pas. Jadi selepas dengar lagu tu macam aku ada better perspective of macam mana nak main benda-benda macam ni. Imagine kalau tak ada palm mute Okay. Jadi kalau tak ada palm mute dia tak boleh main. Jadi selepas the key is unlocked, kan, the key to the dimension dah unlock. Jadi bolehlah aku daripada situ mulalah aku start macam semua benda mesti nak ada palm mute lah. Imagine lagu Kejora tu kalau tak tu main palm mute, macam mana nak main? Ataupun macam mana nak main? Macam mana nak main tu? Macam mana nak main? Even how do you want to play benda-benda macam itu? Macam mana nak main Hall of the Mountain King? Itulah dia Hall of the Mountain King yang ada dekat dalam lagu Halloween versi live Hall of the Mountain King. Okay. Sekali lagi kepada yang baru bersama dengan kita orang semua ni, okay, anda sedang saksikan Tok Selampit Riff Volume 3. Kita memperkatakan tentang You Don't Remember. Okay, sebenarnya Riff You Don't Remember I'll Never Forget. Aku tak suka sebut secara penuh judul lagu ni pasal it's a mouthful lah. You Don't Remember I'll Never Forget. You don't remember, I'll never forget. Lagu ni kalau aku nak bandingkan dengan Viking ke, dengan Anguish and Fear ke, dengan Disciples of Hell, dia memang ada sikit weak lah jangan marah Malmsteen fans, nanti kalau marah kena jual. Okay. Kerana kalau macam aku tadi cakap lah lagu tu sebenarnya lagu is a breakup song. Dan apa ni kalau dibandingkan dengan Disciples of Hell, okay, salam Rom Sharom You Don't Remember from album Trilogy. Okay, terima kasih Jeffrey Miswari, terima kasih, dan salam Johan Jasni. Okay, terima kasih kerana anda semua saksikan bersama dengan saya dalam bersama dengan aku ni lah dalam Tok Selampit Riff. Okay, dan kalau nak kasih stars silakan, jangan malu-malu. Kita buktikan kepada Mustafa Bustamim that he is wrong and we are right. Kalau tak tahu kasih stars, anda boleh PM TP. Kalau korang anda tak gunakan lagi. Tu hari aku tengok TV, tu host tak cakap anda pun dia cakap korang kan. Tak tahu lah kalau sekarang dah jadi standard. Sekarang dah tak ada anda, sekarang korang. Korang pun korang lah jangan kurang sudah. Okay. Alright, jadi kalau tak ada riff tadi, tak adalah tahu macam mana nak main lagu Metallica, lagu Halloween, lagu-lagu thrash metal dan seterusnya. Okay. Jadi dari abang ni jugalah aku dengar perkataan riff.
Pasal selain daripada kita cakap pasal gitar, cakap pasal Malmsteen ke, pasal rockers ke apa kan, brother ni juga cakap pasal riffing. Itu pertama kali aku dengar perkataan riffing Dan waktu tu aku baru ingat bahawa waktu tu lah, bukan ingat sekarang, waktu tu aku baru ingat yang brother Arman ni juga, dia sama dengan aku dengan Mail Kushin. Kita saksikan rakaman konsert Hari Raya yang diterbitkan oleh arwah Adnan Maswan. Dalam konsert Hari Raya tu, dia kira konsert show untuk radio lah, untuk Radio 2 Warna. Warna, tak ada Warna dulu, tak ada Warna, tak ada Ria, cuma ada Radio 2 1989. Jadi brother ni juga pergi tengok tu show lah. Itu show ada Yes, ada Rockers dengan ada Wings. Jadi waktu tu biasalah, aku masih lagi anak abu, jadi aku tengok Joe Wings tu main gitar macam ganas gitu kan, macam kira hebat gitu. Jadi aku tanya brother ni pasal dulu ada satu lain brother, aku pinjam distortion pedal untuk Teachers Day kan, Teachers Day concert. Dia tak suka Wings. Dia tanya aku, korang main lagu apa Teachers Day? Aku cakap, aku main lagu Wings lah. Apalah kau kental lah. This was 1988. So 1989 aku tanya brother yang lain ni, aku tanya brother Arman ni yang ajar aku riff, yang ajar aku riff You Don't Remember ni, yang ajar aku palm mute ni Okay, aku tanya dia, apa pendapat dia tentang Joe, waktu tu Joe Wings sekarang Joe Branco Dia cakap, bagus. Riffing dia bagus. Aku cakap, apa benda riffing? Biasalah kita anak abu, kita tak tahu apa tu riffing ke, apa ke. Palm mute lah, apalah. Banyak dulu kita istilah-istilah kita tak faham. Jadi brother ni cakap, Joe Wings tu riffing dia bagus. So riffing apa benda riffing. Jadi lama kelamaan kita nak tahu istilah-istilah ni. Jadi dia pun dah bilang riffing tu macam main rhythm Riff is macam itu riff dia lah. Pasal dia repeated pattern kan. Jadi aku kan dulu dah bilang kan, riff tu actually a repeated pattern macam. Even the whole thing is actually a riff. Kalau orang cakap, tak tu lead, tak, itu riff. Kerana that is a repeated pattern and repeated throughout the song. Okay, kalau kita dengar I Am a Viking, lagu tu riff tu diulang-ulang. Okay, aku rasa ada dalam 3-4 kali ataupun mungkin 5 kali. Nak kena dengar balik lah. Alright. Jadi first aku kira impress dengan perkakasan brother Arman kita ni. Abang Arman ni pasal kira out of this world lah. Waktu tu kita tak tahu yang perkara macam itu boleh dilakukan. Jadi betul-betul macam impress lah. Okay. Jadi selepas daripada hari Sabtu tu, aku dah ada a better idea of apa tu palm mute lah Okay, jadi macam dah boleh main lagu-lagu yang macam kalau tak ada palm mute, tak boleh main lagu tu. Imagine tak ada palm mute. Kodi babe. Macam gini. Kalau tak tu palm mute, tak boleh main ni juga. Tak boleh main.
You get the picture lah. Jadi aku amat berterima kasih kepada Brother Arman. Aku pernah message dia dekat FB. Aku cakap, bang, kalau abang tak ajar saya apa tu palm mute, more than sekarang ni dah hampir 40 tahun lah Ini dah nak sekarang dah 2025. Aku belajar tu 1989. Jadi lagi 4 tahun dah 40 tahun lah. Aku pernah message Abang Arman ni sebelum COVID gitu lah. Sebelum COVID gitu. Jadi dia pun macam rasa best lah yang aku masih ingat dia. Aku memang akan ingat orang-orang yang mengajar aku tentang penggitaran baik yang mengajar aku waktu aku mula bermain gitar ataupun yang tolong unlock kebolehan-kebolehan yang dahsyat-dahsyat ni lah ataupun yang introduce aku ataupun memperkenalkan kepada aku lagu-lagu rock atau metal yang ganas-ganas lah. Kerana kalau tak ada diorang ni semua, aku rasa aku tak tahu ni. Aku rasa aku tak akan mulakan perjalanan muzik aku lah. Okay? Alright, jadi sekarang ni aku nak check sikit lah kalau ada message-message yang lain. Okay, kalau korang sedang ataupun baru saja saksikan, walaupun dah 30 minit, dah 30 minit, korang sedang saksikan Tok Selampit Riff. Ini dia volume yang ketiga. Malam ni aku cerita sikit sebanyak pasal inilah lagu ataupun riff riff daripada Yngwie Malmsteen, You Don't Remember, I'll Never Forget. Bobby Moose ni daripada kumpulan The Jabs, kumpulan hardcore dari tahun-tahun 90-an, The Jabs. Suara abang ni macam pernah dengar kat Radio Ria lah. Kau ni macam-macam. Tak permute sound 100 gram aja. Itu kata Rom. Betul Rom? Kalau tak permute sound 100 gram aja. Dia sound slipper, dia tak sound kasut bag. Itu inside joke Syarum saja yang faham tentang kasut bag. Okay. Kasut bag. Tu lain kali boleh bikin cerita pasal kasut bag pula. Alright. So far apa-apa ada feedback ke apa-apa tentang Tok Selampit Riff ni? Riff apa yang korang nak dengar? Mungkin korang akan tertanya kenapa hari ni aku pilih Yngwie BJ Malmsteen walaupun aku ni tak begitu dipengaruhi oleh dia, dan kenapalah hari ni aku main gitar yang tak ada humbucker, aku main gitar anak aku. Okay, ini gitar Fender Stratocaster dari made in Japan. Ni daripada the 1960s punya reissue lah Aku suka gitar ni. In fact, gitar ni dah digunakan untuk banyak lagu, untuk lagu-lagu yang aku rakam tahun ini dan juga mungkin tahun sebelumnya. Okay, kalau korang nak tahu lagu Cagar Ritual, Kuda Longkang, dia punya leads tu pakai gitar ni lah. Dan lagu Manifest SG, lagu Manifest Resurrected buat kali yang keberapa lagu Manifest yang berjudul Cahaya Asyikinmu, dia punya leads pun pakai gitar ni. Dan Cagar Ritual juga ada EP terbaru berjudul Kalau Tak Cerewet. Okay, ada satu lagu Evil Blues pun gitar solonya gunakan gitar ini. Jadi gitar ni kira walaupun dia nampak tak metal, dan satu komplain dari anak aku Adrian anakku nombor 2 yang main gitar ni selalu, dia cakap gitar ni is a bit too twangy lah too twangy. Jadi kalau aku too twangy tu, aku letak overdrive lah, jadi dia tak twang sangat lah, jadi dia
Random riff. Lagu penunggu. Macam yang dengar so far, adakah gitar ni terlalu twangy untuk korang punya taste? Dia tak ada tremolo arm, jadi tak boleh main part tu lah. Okay. Jadi kalau ada apa-apa saranan, suggestion tentang riff apa yang aku should feature dalam acara pula dalam FB Live ni, Tok Selampit Riff, beritahulah je, ataupun nak PM TP pun boleh. Sekali lagi, walaupun single coil tapi bunyi dia berat, itu dia kata Faizal Rafi. Okay, walaupun single coil. Mungkin dia bunyi berat pasal aku letak satu overdrive patch, bukan patch, overdrive emulator sebelum sebelum the distortion lah. Itu untuk dia eliminate dia punya dia punya twanginess lah of this guitar. Dan satu lagi berat mungkin pasal aku down tune. Gitar ni bukan standard tuning, dia bukan E standard. Gitar ni is actually E flat, macam Malmsteen lah. Of course lah, kita nak cakap pasal riff Malmsteen, jadi kita tune down lah. Kita tak tune normal lah, kita tune down, jadi boleh dapat dia punya extra heaviness lah. Tak tangkap. Macam gitu-gitu lah, improvisation je. Tak boleh. Tak pas. Okey, dan tadi ada komen tu yang secara tak sengaja juga dah pun buka satu pintu yang mungkin susah nak tutup balik. Alright. Gitar ni kalau kira kita run into just an amp, tak ada distortion, tak ada apa kan. Dia memang kalau dekat dia punya bridge pickup tu, dia memang twangy, dia memang very brittle, very high end. Jadi gitar ni pula dia tak wired in a way whereby dia walaupun ada dua tone knob, tapi tone knob dia yang bridge ni tone knob ni tak pergi kat bridge. Jadi bridge ni kira dia cuma volume saja. Ni kira macam style some of the Fender guitars macam ni lah. Dia tak ada tone knob untuk ke bridge ni. Jadi apa yang kita boleh buat, kalau macam apa aku buat ni, is that since aku tak pakai sangat the pickup lain, jadi aku akan cuba EQ dekat aku punya amp ni lah, ataupun dekat aku punya pedal ni aku akan EQ sampai itu annoying high-end sound tu is EQ'd out. Okay, is EQ'd out sampai dia punya
twanginess tu hilang. Itu satu cara dia lah. Dan kalau korang macam kira korang tak nak spend money on new gear, korang tak dapat sound yang korang nak, tapi korang pun macam bukan blokir lah, tapi macam kira economize lah, tak nak spend unnecessarily on new gear and all that. Okay, korang boleh dapatkan Hikmat Adrian Guitar Solutions. Okay, apa yang kita boleh buat is that we look at your pedals, at your gear, and then kita tanya apa yang kau nak achieve. Pasal kadang-kadang apa yang kita nak achieve ni bukan dari segi beli barang baru tau. Okay, apa yang aku pelajari daripada episod aku belajar daripada Abang Arman ni, that one very important lesson, one Saturday afternoon in 1989, in May 1989 adalah mungkin kau tak perlu pun beli perkakasan yang canggih-canggih untuk dapatkan apa kau nak. Okay, apa yang aku pelajari daripada sini adalah, okay, first, aku tahu apa aku nak. Aku nak bunyi jen-jen tu. Okay, jadi aku dapatkan ataupun aku secara tak sengaja aku tanya kepada orang yang lebih tahu, orang yang lebih berpengalaman, orang yang lebih berkemahiran macam mana nak dapat bunyi jen-jen tu. Dia pula bilang aku, okey, beginilah caranya. Jadi kadang-kadang kita ni kadang-kadang kita dah baca dekat internet, kita dah tengok video YouTube ke apa, tapi kita tak faham pasal apa kita tak ada that one-to-one teaching tu tau. Kita tak ada that one-to-one learning experience. Jadi kita tetap macam, apa benda siap ni? Apa benda siap? Tak tahu. Jadi kita tak tahu dan tak tahu. Jadi forever kita tak akan tahu. Dan forever kalau kita tak tahu ni nanti mungkin ada duit sikit aja kita beli equipment baru. Ada duit sikit aja kita beli. Jadi kita jadi gear junkie yang tak akan, kata orang tu, improvekan diri kita untuk kita dapatkan apa yang kita nak. Jadi dari sini macam kalau korang tahu apa korang nak dan korang dapatkan nasihat pakar yang betul, yang ada pengalaman, okay, insya-Allah mesti akan dapat. Okay, ni ada satu sikit perkongsian lah. Dulu, dah lama dululah dekat FB ada satu brother ni tanya aku dekat PMTP, dia tanya aku, abang boleh dapatkan sound kan? Cakap, boleh lah, insya-Allah boleh dapat lah. Lepas tu cakap, saya nak sound slash abang. Nak sound slash? Boleh bilang macam mana tak? Tu kira aku pun dolmat kan dulu, patutnya aku charge budak ni consultation lah. Tapi biasalah kita ni kan rakyat dan insan yang sedang usaha nak jadi baik. Jadi kita kasih nasihat free lah, free consultation. Jadi aku bilang dengan dia, okay, kau kalau nak bunyi macam slash, kau kena tune down. Tapi saya tak nak tune down bang. Macam mana kau nak dapat sound dia kalau kau tak tune down? Boleh ke kalau kau tak tune down, kau nak dapat sound yang characterized by actually the slackness of the strings? Tak boleh punya. Dan ini baru tadi pagi aku tengok video Josh Middleton. Kalau korang nak check out juga kan, nama dia Josh Middleton. Dia ada main beberapa band metal lah. Dia daripada United Kingdom Mamat ni kan, Josh Middleton. Dia pun ada signature gitar ESP LTD dia sendiri. Dan dia juga seorang sound engineer, orang yang ada video channel, YouTube channel yang ajar macam mana nak dapatkan sound-sound ni semualah. Okay, dia ada kongsi satu benda yang aku rasa masuk akal lah. Dia cakap, ni antara member-member dia juga dia nak, member dia cakap, dia kritik lah nak sound tuning gitar C sharp, tapi kawan dia tu punya band, dia punya tuning is maybe drop A.
Jadi dia bilang, kau tak akan dapat sound C sharp untuk drop A. Tak akan dapat punya. Jadi, satu lagi perkara lah, yang mungkin ni bukan aku nak ajar Itik berenang lah. Itik dah tahu berenang. Cuma ni, nak bilang je lah sedikit sebanyak kan. Okay. Mungkin yang nak dapat sound Malmsteen pun, mesti kena down tune lah. Pasal Malmsteen down tune, babe. Malmsteen is tuned to E flat. Aku tak tahu lah kalau untuk Alcatraz ke, untuk Steeler ke, mungkin tak down tune to E flat lah. Tapi kebanyakan lagu Malmsteen, kalau aku salah, tolong perbetulkan lah. Pasal aku ni Malmsteen pun aku tak khatam kan. Kebanyakan lagu Malmsteen dari album-album yang klasik ni semua, dia tune E flat, dia tak tune E standard. Dan tali gitar Malmsteen ni pun kalau kau tengok seram. Dia punya tali gitar is actually, yang lower string ni actually 0.48. 0.48, dia punya lighter string is actually 0.08. Kalau kau tak percaya apa aku cakap, kau boleh tengok video Rick Beato. Video Rick Beato tu, dia ada cakap berapa dia punya gauge semua. Dan Malmsteen ni, untuk dapat tone Malmsteen ni, kau tak boleh set kau punya gitar punya action ni terlalu rendah. Pasal apa? Malmsteen actually, he's a advocate for high action. Kenapa Malmsteen high action? Tu nak kena tengok video Rick Beato lah. Okay, aku kasih free promo untuk rancangan Rick Beato pula. Bongok lah aku ni. Okay. Kita ada lagi 9 minit sebelum kita say bye-bye. Siapa korang kat sini ada TikTok account? Aku mungkin lepas ni aku nak try pula bikin live dekat TikTok. Maybe suka-suki cakap-cakap aje lah. Tak serius-serius. Tak ada macam fokus ni. Aku fokus cerita pasal riff kan. Okay. Okay, mungkin the last few minutes ni ini just occurred to me satu lagu KRU pun ada macam aku rasa lagu terhangat di pasaran lah. Mungkin secara kebetulan aja lah Tapi it would be cool kalau let's say KRU ni dia terinspirasi dari Yngwie J. Malmsteen. I would actually have newfound respect for KRU kalau let's say suddenly kita sebenarnya dengan Malmsteen. Dengan Malmsteen. Lama. Berada KRU pun Malmsteen Mungkin itu spekulasi, itu hipotesis, itu sangka-sangka saja. Sangka-sangka suka-suka je. Jangan potong ni video lepas tu buat cerita lain Jangan. Okey. Dan cakap pasal Malmsteen ni, aku ada satu lagi lagu yang aku suka pasal Malmsteen tapi tak ada kena-mengena dengan hari ni punya riff lah It's like kita tak salah lagu tu As Above So Below. Memang aku tak tangkap pun. Jadi of course rabak. Tapi macam dia punya riff time verse tu pun best juga.
Gerik sangat tu. Tapi jangan suruh aku main dia punya arpeggio yang tak boleh lah, tak boleh. Jadi kalau nak suruh aku cover lagu Mom's Theme, aku cuma boleh main rhythm aja. Itu pun nak kena tangkap betul-betul lah. Okay, jadi jangan suruh main benda-benda yang riff depan ni pun jangan. Okey, kita sudah hampir ke 4 minit, 5 minit yang terakhir ini. Terima kasih kepada anda semua, ya, kepada korang semua, korang yang telah saksikan rancangan FB Live aku, iaitu rancangan Tok Selampit Riff. Okey, ada tak saranan untuk minggu hadapan? Okay, kalau ada, bagus. Boleh PMTP juga, sekali lagi. Kalau nak hantarkan stars, boleh hantarkan sekarang. Ataupun nanti, bila dah tak live dan korang saksikan untuk pertama kali. Dan aku juga akan upload FB Live aku ni, ataupun aku akan upload video ni ke YouTube. Alright, jadi kalau yang terlepas saksikan kat sini, boleh saksikan kat YouTube dalam beberapa hari lagi. Volume 1 dan Volume 2 ada di YouTube, jadi boleh saksikan di sana. Sebelum kita akhiri, kita akan jual koyok sikit. Okay, cara ritual ada EP terbaru, iaitu Kalau Tak Cerewet, ada 5 buah lagu. IRM, Santau Voodoo Parau, Consumerist, Evil Blues dan juga Agogo Distorsi. Okey, anda korang boleh dengar melalui Spotify ataupun melalui Bandcamp pun boleh. Nak beli digital downloads dekat Bandcamp pun boleh kasih any amount. Nak dengar dekat Spotify pun boleh. Tak suka Spotify, boleh juga dengar melalui YouTube. Jadi sekarang ni ada banyak kaedah yang yang korang boleh dengar. Alright. Dan selain itu, sekali lagi, kalau korang ada kerumitan ataupun ada masalah penggitaran ataupun nak belajar chugging ataupun nak belajar asas-asas gitar elektrik ataupun asas-asas permainan gitar, kau boleh juga PMTP, okay, PMTP untuk tanyakan khidmat ataupun apa services yang ada dengan Adrian Guitar Solutions. Okay, of course lah, ini satu perkhidmatan, jadi adalah bayaran-bayaran tertentunya, semua boleh dibincang. Okay, alright. Mungkin selepas ni aku akan pergi ke TikTok pula, tengok macam mana. Aku pun baru juga dekat TikTok, baru pun tak baru jugalah. Jadi terima kasih Faizal Rafi kerana menghantarkan stars. Okay, terima kasih. Okay, jadi kepada korang yang ada TikTok, sekejap lagi mungkin aku akan cuba TikTok. Itu aku akan suka-suki dekat sana. Tengok siapa juga yang ada di sana. Okay, terima kasih kerana telah pun bersama dengan aku dalam Tok Selampit Riff Volume 3 yang menceritakan tentang riff You Don't Remember, I'll Never Forget dari Yngwie J. Malmsteen.